tak guna kalau ada abang, tapi dia tak pedulikan aku. Tak guna kalau ada abang, kalau semua benda nak salahkan aku. Aku cuma penat hidup susah. Aku nak rasa hidup senang. Bagiku tujuan, tunjukkan ku jalan untuk terus maju ke depan. Tapi balik-balik aku yang salah. Macam tadi kau tu melekat sangat. Yo, bangun. Jadi, lagi baik aku hidup sendiri. Cari bahagia sendiri. Untuk terus jalan, maju ke harapan. Sebab aku pilih kehidupan, bukan peraturan. Langit tak pernah biru. Suasana mula jiwa dibuat jual beli, mula-mula ditawar harga hati. Pernah tak kita boleh nak berdiri, sakit hati tak boleh nak menyanyi. Jiwa pun dah pernah diberi, jual semua dan dilongsori. Ku tetap aku yang begini, ada kisah, ada sebab sendiri. Mula beri jiwa, lepas tu beri kasih. Banyak tak berjanji, tak berbaca, tanam benih. Salah pilih hari, nama tak boleh bersih. Apa warna hati, walau air mau ke jernih. Takkan sampai hati, nak jaga pun tak boleh. Cincin dah di jari, rezeki dia terpilih. Satu hari nanti, dijamin pasti boleh. Jamin nanti ada, tapi ku yang ambil alih. Ya bang. Ni wallet saya kan? Betul. Ni orang saya. Betul. Lain kali hati-hati tau. Hilang isi apa nanti susah. Baik bang, terima kasih bang. Okey, Saya pergi dulu bang. okey. Aku tak kenal kau siapa. Tapi kalau kau nak duit, aku boleh bagi duit kat kau. Jangan keruhkan keadaan kat sini. Sekarang pusing. Lah, penakut rupanya kau. Muka ganas tu. Kau ni saja gangster. Tolong. Sekejap. Baik tu, patut kau tak kepala je. Sepanas ni hinggap kat muka kau, Yul. Apa pun tak dapat tau. Kecoh lah kau, lepak-lepak je lah. Aku nak ikut tu konten je pun. Kau, kalau abang kau ni ada sakit jantung, baru kau tahu hidup kau susah tau nanti. Dah, buka lah kau. Jom. Balik rumah sekarang. Lagi aku balik lah. Aku nak jalan dengan memang aku sekejap lah. Tak ada sat lagi. Sekarang. Kalau kau rasa tak nak duduk dalam rumah tu lagi, kau buatlah, kau buat. Potong dulu. Jom. Kecoh lah bang. Besok dulu. Okay. Jumpa esok benda. Sini. Kau ni pasal? Korang dah prank aku, dah pancitkan tayar kereta aku. Lepas tu nak belah macam tu. Ha? Ni. Sebelum sepan hati ni hinggap kat muka korang, baik korang tukar. Jom lah. Hei, tak pasal-pasal bawa part time. Kau lah ni, Yul. Bukan mau temberang tapi rasa paling win. Diorang jumpa single piston boleh makan twin. Clear dari kristal dengar clean. Bunyi whistle badan mungkin bau diesel tapi aku bukan bin. Punch card dari rest terbang keluar. Hello bang. Abang kat mana? Saya dah sampai dah, tapi itulah saya tak nampak abang punya tempat kat belah mana. Boleh tak kalau saya tunggu kat sini? Abang datang. Okey. Cun. Okey. Taklah ambil breakfast, jom. Kau kenapa? Hah? Kau buat apa? Buat apa? Mana ada buat apa? Asal gelabah. Jom, breakfast. Kau pergi dulu, nanti aku datang. Tunggu kat luar. Kau jangan keluar malam ni, Yul. Apa pula? Bagi tahu aku. Kau beria sangat nak keluar setiap malam. Ada apa kat luar tu? Tak, sekarang ni apa masalah dia?
Asal kau nak taturkan hidup aku pula? Aku kan budak sekolah lagi lah, gila. Sekali kau tak menjawab dengan aku tak boleh lah. Tak, sekarang ni kau yang cari masalah aku, wow. Boleh cakap elok kan? Tak bagi arahan lah. Kau siapa sekarang ni, ha? Aku abang kau. Potong betul lah. Kacau lah kau ni. Gentle aku cakap. Sekali kau dah kena dengan aku, Yul. Kau tahu apa tu arti respect. Minum. Minum. Akak bagi tahu saya betul-betul. Lebam dekat tangan Adam ni bukan sebab dia jatuh kan? Sebab akak yang buat kan? Kau jangan nak tuduh tau. Aku dah jaga anak kau ni. Patut bersyukur lah. Aku yang patut bersyukur. Kau tu yang patut bersyukur tau. Aku pergi kerja, penat-penat cari duit. Aku bagi gaji kau bulan-bulan. Bulan-bulan, bukan free tau. Maria, kau ingat duit yang kau bagi ni besar sangat ke? Tak berbaloi dengan anak kau yang degil ni tau. Dah lah tak comel, buat menangis. Makan bersepah, berak tak ikut suka. Menyusahkan. Apa kau cakap? Anak aku, lebihlah Kaido. Kau kotak anak aku. Kalau kau tak boleh jaga budak, tak payah buka rumah pengasuh. Malulah orang tengok, Maria. Makcik. Kau ni kan, Maria. Semalam aku dah cakap dah kan, tunggu. Yang kau pergi serang dia terus, kenapa? Aku tak boleh lah, Kailo. Ini anak aku kot. Aku ni sampai tak tidur malam fikir apa yang dia buat dekat anak aku. Kau dah confirm dekat klinik belum pasal benda ni? Sudah. Diorang kata ni bukan kesan jatuh, ni kesan cubit. Patutlah anak aku asyik nangis je lepas balik. Buat je lah report polis. Tak ada. Aku tak kira. Aku nak bantai si akak tu dulu, baru aku buat report. Kau tak payahlah rembat dia, Maria. Kau ni gila lah. Masalahnya aku tak ada bukti, Kailo. Kalau aku pergi pun, hujung-hujung nanti polis tu cakap aku sendiri yang buat kat anak aku. Allah, Maria, kau ingat polis kat negara kita ni cikai-cikai ke? Tak ada. Aku tak kira. Aku nak buat cara aku juga. Kau ni memang degil, kan? Assalamualaikum, Ira. Waalaikumsalam. Papa ada buat sarapan untuk Ira. Papa tahu Ira belum makan, kan? Jomlah, kita pergi makan. Nanti dah sejuk tak sedap pula. Tunggu apa lagi? Jomlah, Ira. Bisnes Ira macam mana? Okey tak? Ira kalau perlukan apa-apa atau perlukan cadangan, Ira beritahu je Papa. Papa dulu kan pernah uruskan syarikat Mama. Ira tak selesa dengan Papa. Kalau Ira tak selesa, tak apalah. Papa pergi dulu. Tak apa. Ira okey. Ira okey. Cuma ni, perut Ira ni macam tak selesa sikit. Ira ingat nak pergi toilet dulu. Papa makan, ya? Aku tak kenal kau siapa. Kalau kau nak duit, aku boleh bagi. Benda macam ni pun boleh viral. Aku tak faham lah. Nampak dia macam tu lah. Yoyol ni memang nak kena dengan aku balik nanti. Weh, sabar Arif. Benda kecil je. Tak ada hal pun. Benda kecil kau cakap. Ha? Boleh lah. Aku ni dah kena 2 kali orang dengan dia. Tapi Arif, aku dengar cerita benda-benda viral ni boleh buat duit tau. Yelah, makin banyak viewers kau, makin banyak duit kau dapat. Jadi aku faham kenapa Yoyo buat macam ni. Berapa banyak dia dapat? Ha? 1 juta, 2 juta, tak kan? Setakat 100, 200, 300 aku boleh bagi lah. Lebih lagi aku boleh bagi tau. Setakat 200-300 ni lah, bagi orang lain dah banyak tau. Aku tak payah backup dia lah. Ni, Yoyo sepatut dia kena fokus belajar. Ha? Bukan buat benda merepek nak apa, prank pancitkan tayar kereta aku apa semua tu. Bukan. Kau pun fokus dengan kerja. Kerja kau dah banyak salah tau. Lepas ni lah aku tak nak kau buat salah lagi. Boleh? Baik, bos. Ada makanan yang tak ada? Apa bang? Takkanlah saya nak curi pula. Bang, saya bagi plastik tadi elok-elok cantik je kat abang kan? Saya ambil daripada vendor je. Takkanlah saya nak cek. Mana boleh saya cek, bang? Bang, cuba... Ya. Oh, aku tak faham betul lah. Aku rider je lah.
Ingat aku personal shopper dia ke apa? Mana? Assalamualaikum. Pakcik. Marah nampak? Tak ada, pakcik. Panggil Uncle Badas je. Hari tu kita tak habis berkenalan lagi. Oh, Kylo. Kylo, okey. Uncle, ada apa datang sini? Memang sengaja datang sini nak cek kamu. Saya tahu kamu ada kat sini. Begini. Hari tu kamu ada sebut yang kamu adik tiri Tongki. Maksudnya ayah sama mak lain ke macam mana? Ayah lain, mak lain. Mak dia kahwin dengan ayah saya. Okey. Tujuan Uncle datang sini nak beritahu polis akan datang sini siasat kamu lagi, Kylo. Pasal Tongki lagi ke? Bukan saya dah bagi dia orang statement ke hari tu? Bukan pasal Tongki, pasal Ken. Ken? Kenapa pula dengan Ken? Lawa siap mama. Weh, aku ingat kau bisa-bisa ke? Ini Yul, kalau nak buat video konten ni, boleh ni. Dah. Kau je kau. Dah habis kagum korang, ha? Dah. Okey, sekarang kau nak main game tak nak. Mesti lah nak. Pakcik. Oh, pakcik. Ya, Tuan Yoyon. Saya dengan kawan saya nak datang main game. Nanti makcik masak, makcik hantar atas Baik, Tuan. Okey, Okey dah, jom. Settle. Ira tak selesa dengan Papa. Hello, Assalamualaikum Maria. Maria, malam ni awak buat apa je? Awak tak nak ke teman saya tidur? Okey. Bye. Let's go. Sabar. Jap. Apa benda memekap? Aku nak tidur pun susah lah. Tak ada. Main je. Santai. Kau bangun, Yul. Kau bangun. Kau apa hal ni, ya? Kau tu apa hal? Ni, kawan-kawan kau semua tak ada rumah ke? Tak payah. Tak apa, kau stay je. Tak apa, sambung main. Buat tak tahu. Jadi mulut lebih je. Tak apa. Cakap apa? Kau cabar aku, Sebelum aku pecahkan komputer kau, baik suruh kawan kau balik. Sekarang! Tak apa, kita orang balik dulu. Lagi pun dah lewat Kau tengok? Memang aku dah balik. Kau nak apa lagi? Kau nak apa? Kau sentuh aku! Apa? Berani kau sentuh! Kau nak tumbuk? Cepatlah kau tumbuk. Tunggu ni. Aku dah ulung muka aku. Cepatlah, weh. Weh, apa ni, Rik? Jul, dah lah tu. Semak je lah. Sana, aku nak main game. Kau tak nak aku apa hal? Kau buat salah pun. Comel betul lah Adam ni. Memanglah comel ikut muka aku. Cuba kalau ikut muka bapa. Awak kenal bapak dia? Maria, sorry. Saya tanya salah soalan kan? Tak ada. Okey je. Nanti sampai masa aku cerita kat kau Tapi bukan malam ni lah. Apa pun thank you tau Maria. Sudi nak tidur teman saya. Saya tak tahulah. Lately ni saya rasa macam sunyi sangat. Yelah kalau tak kan dulu ada Laura, ada Mama. Ni saya terpaksa duduk sorang-sorang. Mak Lila pun bukannya selalu tidur kat rumah ni. Tak ada hal lah weh. Boleh je kita orang teman. Lagipun dapatlah sikit anak aku ni rasa dilam yang empuk-empuk. Okeylah kalau macam tu tidur sini hari-hari lah. Dah boleh. Okey. Sudah tak perlu lagi aku
berdamba, bukan sekadar kamu jadi mangsa dan hampa. Masanya berlalu, semakin tak kenal siapa. Raut wajahmu, lubuk hati bicara. Ku tahu kembali. Senang pula dia tidur kan? Yelah, mungkin dia penat sangat. Lagipun kat belakang tu kalau nak tidur selesa sikit. Maria, awak boleh tak jangan ajar anak awak panggil saya aunty? Nampak macam tua sangatlah. Habis tu? Namanya apa? Sis? Tak adalah sis, tapi panggillah kakak ke atau panggil nama. Nampaklah macam muda sikit kan? Berangan. Ni, terima kasih Rawi. Sebab tolong jaga Adam. Aku janji lepas settle je hal aku dengan pengasuh ni, aku janji aku tak kacau Adam. Apa Wan nak terima kasih pula ni? Saya okey je lah jaga Adam. Lagipun dia tu budak baik, tak adalah nakal buat perangai. Plus dia bolehlah teman saya kat butik ni, tak adalah saya cakap seorang kan? Cakap seorang? Merisaukan tau. Taklah, gurau. Okeylah, saya kerja dulu Okey. Thank you tau. Okey, bye. Benda yang sama alam. Salah lagi. Salah lagi, Arif. Aku dah cakap salah. Tak payah repeat lah apa aku cakap. Hello, Maria. Ajak lepak. Tak kena time tu. Aku banyak benda nak kena buat ni. Dengan si Talam ni asyik buat salah je pasal kerja dia. Sorry tau. Okey. Bye. Lam, aku serius dengan kau ni. Kau jangan balik selagi kau tak betulkan kerja kau. Aku nak hari ni juga. Baik, Rip. Buat. Talam. Kau okey tak? Macam tak happy. Tak, aku okey je. Aku cuma serabutlah nak selesaikan dokumen ni semua. Tak apalah, kau buat kerja kau je. Ni, kau nampak kamu suka? Kamu sukun ya? Lain macam lah dia punya power. Kan? Aku pun tak sure. Pusat jangan apa ni? Aduh, dia tidur sini pula. Weh! Bangun. Ini bukan tempat tidur lah. Kau nak tidur, kau tidur kat rumah kau. Ni tempat lepak. Sana kau nak duduk. Sini. On. Dia ni siapa ya? Kawan aku lah. Tak kawan kau pula. Baik tanyalah ni. Asal korang tak main game kat rumah kan lagi selesa. Kau ni pun. Kau budak baru, kau diam boleh tak? Kecoh lah kau ni. Kau main baik kau lagi. Budak ni kacau aku lah. Di mana aku punya kekurangan sampaikan aku ni jadi tak tahu apa yang Sekejap. Kau belah lah. Kau tak kerja ke? Tak lepas ni lah. Nak show-show main game pula. Potong lah. Biar. Baik. Diriku dipeluk, ku sediakan payung untuk enggak berduduk. Maafkan salah silap, ku tahu yang aku ni bersalah. Ku hanya mau jadi tempat untuk mengaruh kau susah. Walau hanya mau. Astaghfirullahaladzim. Papa buat apa kat sini? Papa... Adik, baju yang saya reserve tu ada tak? Oh, ada. Saya letak dekat kaunter.
Tujuan Uncle datang sini nak beritahu polis akan datang sini siasat kamu lagi, Kylo. Pasal Tongki lagi ke? Bukan pasal Tongki, pasal Ken. Macam mana dia tahu polis akan cari aku? Siapa dia? Hello. Tolong. Dalam. Kau balik kerja? Ya. Patutlah aku tengok muka kau stres je. Kau ni asal nampak aku je stres. Nampak aku je stres. Taklah, aku tak stres lah. Kalau aku stres, dah lama lah aku pergi hospital, buat medical check up, pergi klinik ke. Aku boleh survive, mah. Yelah. Kalau kau okey, aku pun okey. Sekarang tempat kerja kau ada kosong tak? Aku ingat aku nak join lah. Kau? Kerja kosong? Kau nak masuk kerja? Aku. Betul ni? Betul. Tak payahlah, kau buanglah tabir aku nak masuk kerja. Aku ni 2 kali ganda stres tau nak masuk kerja tu. Lagi kau 4 kali ganda masuk kerja tu lagi stres. Tak boleh nak buat, tak payah. Tak sesuai untuk kau lah. Kau cari je kerja lain. Betul juga apa kau cakap tu. Nanti aku pula yang stres. Betul, nanti kau yang stres. Kau tengok apa tu? Aku kat depan muka kau ni. Tengoklah muka aku. Kau tak rindu aku ke dalam? Aku rindu kau tu. Aku rindu kau gila, weh. Takkan aku tak rindu kau, weh. Ni. Barang aku bagi itu, kau dah guna belum? Aku tak ambil lah benda tu. Kau tahu kan aku dah berhenti. Apa? Habis kau tak guna barang tu? Aduh, tak. Barang tu barang baik tu. Rugi baik kau tak guna. Macam ni. Sekarang ni, kau jangan risau. Kau ambil ni, tester. Tak payah, weh. Orang cakap rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Sekarang ni kau santai je, relax, jangan stres. Apa-apa kau bagi tahu aku. Aku tak nak. Salam. Salam. Okay. Talam tukar talam baru cimai. Kailo. Aduh, ni aku sudah beli itu burger kata sedap. Baik. Kau. Nah. Makan. Tak ada. Ni apa nama pakcik tu? Uncle apa? Uncle Badass. Pelik tu nama dia tu. Badas. 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 Yeah. Badas. Nama kau pelik, Talam. Nama kau pun pelik, Kailu. Tapi itulah, dia beritahu aku yang mungkin polis akan soal siasat aku. Sebab dia orang tengah cari Ken sekarang ni. Ken. Kau nak siasat aku tu? Kau nak aku kau member aku? Tak payah. Asal? Aku bagi tahu ni pun sebab aku tak naklah rasa terbeban, tak dapat bagi tahu orang. Tu sebab aku bagi tahu kau. Orang kata apa? Orang putih kata sharing is crying. Sharing is crying? Wah. So, nanti apa-apa jadi kat aku, at least kau tahulah kan pasal aku. Sebab aku pun baru datang KL ni, kawan pun tak ramai. Kawan aku, Talam, nama pun Talam. Tak apa, aku okey je kawan orang. Aku ni memang relax je. Aku memang gongsi Facha. Welcome to my new group. Gongsi Facha? Sini lah? Yeah. Baik. Brother. Kau memang brother lah, Mat. Ui, bapak banyak sial leka dia. Like dia banyak, Apa tu? Weh, aku rasa kan kita kena buat video macam ni tu. Kan? Sebab banyak gila netizen cakap tapi aku rasa macam ni tu. Gila sial. Like dia banyak tu. Study kau macam mana? Lepas tu aku plan aku nak jadi sultan dengan gaming tu. Confirm banyak sial followers dia. Macam tu aku cakap. Kan? Kau pekak ke apa? Aku tanya kau. Study kau macam mana? Kau apa hal ni? Kau lepak je lah. Tak tinggi suara lah. Aku kat sini je kan. Okey je study aku. Relax sudah, Ahmad. Aduh, ya kecoh lah. Rip. Dia jadi ramai tau followers. Kan? Dia. Korang lepas habis makan jangan lupa basuh pinggan tau. Takkan nak suruh aku basuh pinggan lah. Basuh Tak ada gaji rumah ni
Dah. Bagus. Kena. Mana Mamat ni? Sakit tu! Sakit tu! Aku punya lepas. Aduh, bang. Tolong, bang. Bang, salah saya, bang. Ya, bang. Aduh, sakit. Aduh. Dah, bang. Kenapa ni? Sakit, bang. Kau dengar sini. Aku tak nak tengok muka kau dan barang-barang haram kau lagi dalam kawasan aku ni. Kalau aku nampak kau lagi, nas kau. Ya, bang. Belah! Hei! Bengok ni! Carol, dah breakfast? Mula-mula ditawar harga hati, penata kita boleh nak berdiri, sakit hati tak boleh nak menyanyi, jiwa pun dah pernah diberi, jual semua dan dilongsori. Sini tak pernah, Uncle. Saya diri atas ni pun rasa dah lain macam. Uncle biasa ke tempat macam ni? This is my favourite spot. Uncle suka berada kat sini. It's the best. Kalau kat kampung saya adalah tempat macam ni tapi tak sebiji lah. Dia macam tempat yang boleh saya tenangkan fikiran. Yang ni saya tak biasa. Tak apa. Satu hari nanti kamu akan rasa biasa bila berada kat sini macam Uncle. Uncle, ni kalau saya tanya soalan ni, Uncle jangan marah tau. Uncle ni sebenarnya siapa Kan Uncle dah beritahu, Uncle kawan arwah bapak Tongki. Yang itu saya dah tahu dah sebab Uncle beritahu. Yang saya tak tahu, Uncle buat apa? Uncle kerja ke, buat bisnes ke? Uncle adalah buat bisnes kecil-kecilan. Tak apa. Suatu hari nanti, kamu akan tahu juga apa yang Uncle buat. Jadi awak tak dapat rekod apa-apa pun lepas daripada rumah pengasuh tu? Tak. Aku tak puas hati lah, Ira. Selagi aku tak dapat bukti, selagi tu hati aku ni tak tenang, kau tahu tak? Sebab aku yakin sangat memang pengasuh tu yang dera anak aku. Tapi kan Maria, mungkin juga sebenarnya pengasuh tu tak ada buat apa-apa pun kat Adam. Ira, masalahnya memang ada kesan lebam dekat tangan Adam. Dan aku dah bawa dia pergi klinik. Klinik pun dah sahkan itu kesan cubit. Ya, mula-mula memang aku bersangka baik. Tapi bila lepas Kylo dah tunjuk kat aku yang itu kesan cubit, lepas tu bila bawa pergi klinik, klinik pun cakap benda yang sama. Aku mana boleh duduk diam? Aku tak boleh lah. Kalau aku duduk diam macam ni, selagi itulah ada ramai lagi budak-budak kat luar sana yang kena dera dengan pengasuh tu. Kau tahu tak? Betul juga apa awak cakap. Tak apalah, apa-apa pun awak kena hati-hati, okey? Saya bukan apa tak, saya risau kalau apa-apa jadi dekat awak, kesan dia kena kat Adam juga. Encik betul-betul pasti yang laptop encik tu ada dalam kereta masa encik cuci kereta kat tempat kami? Tak, sebab staff saya bagi tahu memang tak ada. Dan saya pun dah cek CCTV. Menipu? Encik berapa saya nak tipu encik? Saman? Macam ni encik, kalau encik nak saman, terpulang pada encik. Saya tak nak buat apa. Ni Dip, dokumen aku dah siap dah. Kau betul ni? Betul. Kalau aku cek ada salah macam mana? Aku dah 2-3 kali dah cek dah. Aku rasa ada masalah. Dengan kecil pun aku dah cek dah. Betul lah Yoyol ni. Aku dengan tak ada mood sekarang ni. Jadi dokumen aku macam mana? Okey ke? Okey, kau aku tak cek lagi kan? Kau dengar cakap aku Lam, ha? Kau jangan balik selagi aku tak balik office aku cek. Ha? Kau stay je kat office. Apa masalah adik-adik ni? Yoyol! Okay, aku nak pergi rugby, Weh, korang semua join lah sekali, weh.
bangun sekarang. Bangun. Kau apa hal aku in-game lagi lah. Cakap kau bangun, kau bangun. Kau bangun lah! Kau apa hal? Masalah aku, kau guna duit aku beribu. Kau buat apa? Kau peduli apa sekarang ni, ha? Cakaplah kau buat apa? Ha? Aku dah lama sabar dengan kau dah. Kau bawa kawan-kawan kau semua ni datang rumah, aku diam. Rumah bersepah, aku diam lagi. Ha? Kau guna duit aku beribu. Kau ingat aku nak diam? Kau cakap dengan aku, kau buat apa? Aku buat beli game lah. Lepas tu aku buat giveaway kat fans aku. Beli game sampai beribu? Yelah, aku buat konten, kenalah keluar duit. Kalau aku buat konten, ada hasil, ada duit. Mana? Mana duit tu? Tak ada kan? Kau dengar cakap aku, ha? Kalau kau tak nak aku sekat duit kau, kau tak nak tengok semua ni datang rumah lagi. Kalau korang datang kat rumah, aku pijak seorang-seorang. Kau nak apa? Sekarang ni apa masalah kau, ha? Ini bukan rumah kau tau, ini rumah ayah. Apa masalah? Mana? Ha? Mana, ha? Mana bapak kau? Bapak kau mana? Tak ada kan? Sekarang ni ada kau dengan aku je. Kalau kau nak duduk rumah ni, kau ikut urus aku. Kau belah lah. Semak betul lah. Kau beli kursi baru untuk aku, ha? Kau tak nak balik lagi ke dalam? Dah pukul berapa dia ni? Sekejap lagi aku balik lah. Kau balik je dah dulu. Okey, jumpa esok. Jumpa esok. Kau? Mana dalam? Dalam ajak aku tadi. Tapi kalau korang tak suka aku kat sini, aku boleh je caw. Tak apalah. Lepak je lah. Lagipun tu, dah beli makanan banyak dah. Dah? Apa kita ni? Ha? Bila Tongki dah tak ada kan? Kau tak rasa ke tempat dia macam dah lain? Saya rasa macam kosong, sunyi je tempat ni. Soalkan diri sendiri selalu kerana aku selalu cemburu. Apa yang kau ada yang nyata aku kurang. Itulah. Aku pun rasa benda yang sama juga. Yelah, dulu dia selalu ada dekat sini. Tempat dia rasa hidup je. Kan? Bagiku tujuan, tunjukkan ku jalan untuk 1000 pula. Dah lah. Tak payah sedih-sedih. Lain perasaan, lebih baik kita makan. Itulah, perut aku pun dah lapar ni. Apa ni lah? Ni salah lagi ni. Aku penat lah macam ni. Aku minta maaf, Rip. Bahagian kau ada kaitan dengan bahagian lain. Dia efek kau. Ha? Sekarang ni kalau kau nak tahu, aku dah macam buat dua kerja lah. Aku buat kerja aku buat kerja kau. Lam, aku datang office bukan suka-suka tau. Ha? Banyak lagi benda aku kena fikir. Aku kena fikir pasal komplain customer. Aku nak kena fikir pasal nak buka cawangan baru. Nak kena fikir pasal nak cari investor lagi. Macam mana? Tak apa. Kau jangan risau, Rip. Tak apa. Aku rasa aku buat je balik. Jadi lepas aku settlekan semua dokumen-dokumen ni, baru aku balik. Boleh? Betul lah? Ya, betul. Kau yang cakap lah, bukan aku tau. Tak ada lah. Tak ada apa-apa. Okey. Ni kau ambil balik dokumen kau ni. Kau buat baru. Tapi kau santai-santai kau buat. Dah siap, kau bagi aku balik. Aku dah agak dah. Kau tengok. Dia yang ajak, dia yang tak datang. Dia ni kan selalu macam ni kan? Sebab kita makan dulu kan? Betul? Nasib baik aku pun ada. Kalau tak, makanan ni tak habis kan. Bazir. Kau? Kenapa kau tiba-tiba ada dekat sini? Dekat KL? Kau dari mana sebenarnya? Sebelum ni aku duduk kampung. Aku jaga arwah mak aku sampailah dia meninggal dunia. Lepas dia dah tak ada, aku decide nak datang KL. Sebab apa awak decide nak datang KL? Sebab siapa je tak nak datang KL kan? Lagipun KL lah tempat banyak peluang kerja. Lepas tu Tongki je ahli keluarga aku yang aku ada. Tu pun sebelum dia. Nak makan apa? Kau nak makan? Alah, jomlah di rumah saya, please.
Tak boleh. Aku rasa kita orang tidur rumah kita orang je kot. Sebab yelah sekarang dah pukul 8 weh. Dah lambat sangat. Kau tahulah pengasas tu nanti membebel-bebel. Ya Allah, penatlah aku dah dengar. Aku ni gerak dulu lah. Bye. Lah. Next time, okay? Okay. Bye, hati-hati. Ira. Papa. Papa jangan, Papa. Astagfirullahaladzim, Papa. Papa lepas. Papa mengucap, Papa ingat anak Papa. Maafkan Papa, Ira. Hai. Cik. Ya, Tuan. Cik ada nampak tak jam tangan saya atas tu? Jam tangan? Tak nampak pula, Tuan. Tak, cerita dia pagi tadi saya nak pergi kerja. Saya singgah pergi Tanah Jab, saya buka jam. Lepas tu saya nak pergi makan, tapi saya tak jadi makan. Tahu-tahu jam dah tak ada. Acik dah kemas semua, memang tak nampak, Tuan. Yoyol. Acik boleh panggil Yoyol turun bawah tak? Tuan Yoyol? Dia keluarlah, Tuan. Dah lewat malam ni keluar buat apa lagi? Ni pergi mana? Itulah Acik sempat tanya tadi. Dia kata nak jumpa kawan. Kawan? Tu siapa namanya? Aduh. Kilo. Kailo? Kailo, betul. Banyak masalah bermain di kepala. Jika diriku lepas, pasti aku terlupa. Jalan untuk pergi atau jalan kembali. Diri tidak berani. Lepaklah dengan aku lu. Ni. Aku ada hadiah untuk kau. Special punya. Dah. Aku tak isap dah benda ni. Aku dah cuci je. Aduh, tak. Barang tu barang baik tu. Rugi baik kau tak guna. Macam ni. Sekarang ni kau jangan risau. Kau ambil ni tester. Tak payah, Bi. Orang cakap rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Tapi ku yang ambil alih. Mula beli jiwa, lepas tu beli kasih. Banyak tak berjanji, tak berbaju, tanam benih. Salah pilih hari, nama tak boleh bersih. Apa warna hati, warna yang bekerja ni. Sikit sate pun korang tak tinggal untuk aku ke? Bermesis kawan lah kau ni. Apa jenis kawan lah? Siapa suruh kau lambat dia? Elah, aku dah balik rumah. Kau yang paksa aku datang. Geram. Aku kalau tak fikir kawan, aku tak layan kau. Mat. Kau tu budak baru. Hormat sikit dah lama kat sini. Aku lagi tua ke kau lagi tua? Aku kisah apa? Rembat kau sekejap lagi tu. Kau pahal. Aduh, gila. Brother. Apa ni? Kau jangan masuk campur. Ni hal aku dengan dia. Kau pahal sakit lah. Lepaskanlah kau ni pun. Kau pahal. Kau gila ke apa? Aku dah cakap dengan kau. Aku tak suka kau bawa kawan masuk rumah. Sebab ni lah. Benda kau ni tiba-tiba atas ni cakap pasal kawan aku pula. Jam aku hilang lah gila. Pagi tadi ada peti air sekotak. Balik dah tak ada. Mana? Lepas tu, kau nak salahkan kawan aku? Mentang-mentang lah kau pakai kemeja, kasut kulit hitam. Kau nak tuduh orang, gempak lah kau ni. Abang ni siapa kau ni? Habis tu siapa lagi? Kau bagi tahu aku, Kau ingat apa? Jam kau atas kaki nak jalan ke? Manalah aku tahu. Kau tu lah bangang letak dalam serata. Pasal nak tuduh orang pula. Dasar budak Jevana lah kau ni pun. Ya! Woi! Brother!
Kau mampus lah. Semak lah kau kat sini. Satu hari nanti dijamin pasti pulih. Jamin nanti ada tapi ku yang ambil alih. Mula beli jiwa, lepas tu beli kasih. Banyak tak berjanji, tak berbaju, tanam benih. Salah pilih hari, nama tak boleh bersih. Apa warna hati, walau yang muka jernih. Takkan sampai hati, nak cakap pun tak boleh. Cincin dari jari, rezeki dia terpilih. Satu hari nanti dijamin pasti pulih. Jamin nanti ada tapi ku yang ambil alih. Tenggelamkan wajah tak bermaya. Ditanya sama tak berkaca. Masihkah boleh rasa gembira bila diri sudah mula punya nama. Kau rasa percaya pun lupa dengan kata-kata boleh kecewa. Kau rasa percaya jadi punca. Kau rasa percaya tenangkan diri, pejamkan mata dan sejukkan hati di saat diberi api. Tuhan menyaksikan apa yang jadi, apa yang berlaku di waktu aku sunyi. Tanah terbenam macam matahari, lepas hilang di sinar dari matahari. Masih lagi aku masih mencari arti kewujudan di sini dalam hati. Mula beli jiwa, lepas tu beli kasih. Banyak tak berjanji, tak berbaju, tanam benih. Salah pilih hari, nama tak boleh bersama.